Banjir yang berlaku di Aceh sehinggakan lumpur dia sangatlah tebal. Boleh terjadi dekat Malaysia juga. Kerana apa? Kerana sifat tamak haloba manusia yang sama. PMX kena ambil tahu. Jangan sibuk nak buat bandar madani je. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Apa yang berlaku di Aceh baru-baru ini lebih dahsyat daripada tsunami yang pernah melanda mereka dahulu. Kenapa? Sebab banjir kali ini berpunca dari kerosakan yang dibuat oleh manusia sendiri. Kerosakan yang terjadi sebab pembalakan dan pembangunan tanpa kawalan. Sampai kayu-kayu balak pun yang ada nombor kerana hutan yang dulunya subur kini telah menjadi gondol. Sebab itu banyaknya kayu-kayu potong dibawa arus oleh banjir. Allah dah cerita dalam Al-Quran tentang kerosakan di zaman Nabi Nuh AS. Dulu banjir besar berlaku sebab tamak haloba manusia. Sebab kejarkan kekayaan dan kemodenan tanpa ingat batas. Bila pembangunan dikejar tanpa peduli alam sekitar, akhirnya alam pun membalas. Masyarakat Aceh sendiri mengakui dulu hutan mereka antara yang terbesar di Asia. Sekarang dah habis dibotakkan. Inilah amaran untuk kita di Malaysia. Kita kena sedar, bila kita terlalu gairah dengan pembangunan yang beriba, kita lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Bila terlalu fokus pada kemodenan, maksiat pun makin berleluasa. Sebab manusia dah lupa tujuan sebenar hidup mereka. Kalau kita tengok perjalanan ke utara, ke selatan dan juga ke pantai timur, korang boleh nampak bukit-bukit dan gunung-gunung kini diratah dan digondolkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi, sama-samalah kita ambil iktibar dari apa yang terjadi di Aceh ini. Jangan sampai kita di Malaysia pun ditimpa musibah yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para nabi dan para rasul adalah untuk memberhentikan pembangunan yang merosakkan alam ini. Begitulah di akhir zaman ini. Al-Mahdi, Nabi Isa AS dihantar oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk memberhentikan pembangunan sains dan teknologi yang dibawa oleh Dajjal. Dengan benda-benda inilah manusia mengubah alam semesta ini hingga lupa diri kerana masing-masing nak menjadikan dunia ini syurga bagi manusia. Ingat, bila kita menjaga alam, kita sebenarnya menjaga amanah Allah. Semoga konten ini jadi peringatan dan boleh tular untuk kebaikan bersama. Jemput follow akaun ini untuk pembongkaran seterusnya selepas ini. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.